Agak betul. Welcome to my YouTube channel AI Arisa Mek Kelate. Satu-satu harap I love you. Ingat kesenyumnya ate Melaka ke Hewan cetam me are konan jenteku. Assalamualaikum guys. So sekarang nampak tak hari yang saya lama tunggu. Sepatutnya kita punya birthday anak kita 4 hari bulan, tapi kita buat hari ni. Sekarang kita tengah set up, memandangkan majlis start pukul 8. So now mengah sebab tadi kita naik tangga. So sekarang siapa-siapa yang nak ambil mood board boleh ambil dengan momen kita. Okay, hi. So kita orang dah settle. Tetamu belum sampai, tapi kita nak tunjuk setup dan juga vendor yang masuk kat sini. And welcome to our wonderful twins birthday. Diorang dah setahun. So jom kita tunjuk apa yang ada kat sini. Masuk-masuk je kita akan nampak welcome board. Ini memang khas daripada Diari. Location ni nama dia Diari Event Space dekat Setapak. Betul. Lagi cakap-cakap. Okay, so dekat sini kita ada candy wall Citra Neka. So siapa-siapa yang nak ambil candy wall, korang boleh contact this Citra Neka sebab diorang sediakan wall yang cantik macam ni. Bukan ni saja, sebelah sana nampak tak ada keropok-keropok sama-sama dulu kita boleh makan. Kita buat milestone board. Kita buat milestone board ni dengan momen kita. Kisahlah macam-macam board pun korang boleh contact this. This sekali dengan Rebin tau. Daripada 1 bulan sampai ke? Daripada 1 bulan sampai ke 12 bulan. Kita punya tempat birthday kali ni. So venue ni bagi saya dia cun sebab dia dah include makan, dia dah include everything. Pentas dengan balloon sekali. And dia punya tempat best lah. So macam korang nampak kat sini, ini adalah kopi ya. Dekat sini mana yang penggemar-penggemar kopi boleh lah kita bagi kopi untuk diorang minum. Dia made by Nulfa. So siapa-siapa yang nak cari coffee booth berserta dengan dessert table, dia ada sediakan tau. Macam yang korang nampak ini adalah dessert table. So ni lah saya nak sebut satu-satu pun saya tak tahu. Dia in case macam orang tu tak nak makan berat sangat, so kita ada dessert table, nama dia Nulfa Kitchen. Saya akan tak kat bawah Nulfa Kitchen. Kira ni adalah vendor luar lah. Dia tak termasuk dalam ni. Alright, so seterusnya ni adalah favourite saya. Di mana bila korang macam tak market, tak nak makan makanan berat ni disediakan dekat sini lah. Kita ada cabaan. So dia Sarah Cabaan. Kalau korang nak ambil vendor cabaan, korang boleh contact Sarah Cabaan. Apa-apa DM sendiri, okay? Saya rasa saya punya guest memang suka benda ni. Thank you so much. Saya tak ada lagi. Belum awal lagi. Sebab kalau Melayu, kalau pukul 8, 8.30 belum tentu kan? Betul. So tak apa, kita tunggu dulu kita punya guest. So yang depan tu kita boleh everything dah smooth. Apa dia? Pentas. Sorry. Ni kita punya pentas. Nampak tak? So dekat sini lah kita akan menyanyi lagu Happy Birthday to You kan? Betul tak? Kita punya Diary Event Space ni, saya ni jenis cerewet sikit. Macam-macam saya request ni. Saya nakkan diorang ada satu momen yang dia comel. Saya request benda ni. Sebelum ni dia tak ada tau. Saya jenis nak tambah. Bermakna you ni kreatif tak? Tak kreatif, cerewet. Kakak dia, ni lah Win. So, siapa yang nak ambil dia sebagai MC untuk event, tak kisahlah kahwin ke, tunang ke. Assalamualaikum semua, so saya MC Awin. IG Awin adalah WYNNNNN Win. Kalau TikTok pula MC Awin, boleh je cari, okay? Terima kasih Arisa sebab hari Awin. Terima kasih juga.
Ni Maira ke Maisha? Ni Maira. Oh, macam nak bezakan dia? Mata dia. Okay, if you happy and you know it, clap your hand. If you happy and you know it, clap your hand. Cepatlah, baby. Baby mommy, cepat. Siapa nama? Oh, tak boleh kau yang mata. Oh. Siapa yang busuk? Allah. Dia macam blur. Nama siapa? Tak apa. Okey, selamat datang kepada semua tetamu yang dah hadir hari ini untuk celebration birthday di antara Maira dan Maisha. Jadi sebentar kita tunggu tetamu-tetamu yang lain. Kek cair ke? Betul. Saya sedang menahan kemarahan saya. Saya tengah menyorok kesedihan saya. Tak apa. Kita enjoy je. Masya cakap apa tu? Masya cakap apa tu? Okay. Happy birthday untuk Maira dengan Maisha. Semoga menjadi anak yang soleha dan kuat macam dia punya mak lah. Okay. Selamat ulang tahun untuk Maisha dengan Maira. Untuk berapa? 1 tahun. Semoga twins ni dimurahkan rezeki pula, diberikan kesihatan yang berpanjangan, membesar dengan baik, jadi anak yang soleha untuk your parents. Dan selamat ulang tahun. Hai, Assalamualaikum. Happy birthday kepada Maira dan Maisha. Betul kot. Teruskan menjadi cutie girl. Jangan rosakkan wajah awak sebab harapkan awak je yang relevan. Mak awak dah tak relevan dah. So susah nak cari duit ke, nak cari sumber pendapatan ke apa. So teruskan and semoga anak-anak kecil ni dimewahkan rezeki selalu and membesar dengan keadaan yang baik, insya-Allah. Macam mana mami ni? Birthday girl kita, twin brother girl kita. Okey, selamat datang kita ucapkan. Kepada semua tetamu yang baru saja hadir ataupun yang sudah hadir, minta untuk memenuhi ruangan hadapan untuk kita teruskan sesi. Sebab kita akan ada gift, kita akan ada celebration dan ada banyak hadiah yang kita nak bagi kepada semua tetamu. Okay, mami. Mama ye datang. Sebenarnya diorang tu cuma parking. Susah tempat nak jumpa.
kita ada di hari ini vendor-vendor juga mendapatkan item dan kita ada juga cawangan juga. Kita ada makanan teruskan sesi celebration. Hai. Wei Rahman, thank you for coming. Wei. Wah, senang. Yang Kak Ash dengan Abang tadi ke mana tau? Ada jam ya hari ni, jam, hujan, banjir dan sebagainya kat luar tu. Tapi sekali lagi kita ucapkan juga terima kasih sebab sudi hadir untuk hari ni. Nak teruskan ada game yang kita nak sediakan kepada semua. Kita ada juga hadiah. Alisa ada sediakan hadiah juga. Nampak tak dekat depan anda ada bag pink? Ada tak? Ada. Okey, boleh tak angkat bag pink tu? Kita nak tengok ada tak? Boleh tak angkat bag pink tu? Okey, so dalam bag pink yang baru saja hadir, kita ucapkan selamat datang. Kami semua tengah busy nulis. Tapi kita tengok siapakah yang mengenali. Kita nak bagi hadiah tu dekat semua yang betul tau. Semua yang betul. Saya rasa ramai salah ni. Ramai salah ni ya? Okey. Okay, ramai salah ke ramai betul? Kalau tengok dia beri jawapan, ramai yang keliru. So ramai yang salah. Siapa kenal Maira dengan Aisyah? Daripada keluarga Naim siapa? Yakin. Kawan-kawan lain siapa yang kenal dengan Aisyah? Kita nak tengok dekat sini. Nanti yakin? Okay, kita nak tekan sebenarnya ni. Pening? Masih lagi pening. Okey dah kita bagi lagi 2 minit boleh? 2 minit boleh ya? Okay. 50 saat lagi. Syami stress tu. Maisha. Nampak? Mak sedang sendiri pun masak. Kantoi. Okey, gambar ketiga. Gambar yang ketiga, obviously Maira. Ada yang salah ke? Gambar yang keempat, sama juga Maira. Nampaknya macam Tira betul semua. Okey, tahniah. Bagus. Seterusnya kita nak panggil satu-satunya wakil daripada AIT iaitu Sofi. Okay, jom. Jadi 1, 2, 3. Okay, freestyle. Siapa yang lahir dulu? Siapa boleh? Angkat tangan. Lahir dulu. Ada salah ke mana? Alamak, jangan. Salah, soalan
Okey, ada. Mana abang? Tak ada masalah. Terbalik lah, terbalik ke? Okey, sama-sama kita. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Malaysia. Happy birthday to you. Okey, seterusnya. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan Maya dan Maisha. Allah selamatkan kamu. Okey, satu lagi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Maya dan Maisha. Happy birthday to you. Okay, thank you. Kita jemput semua tetamu untuk menjamu dengan terlebih dahulu. Dipersilakan. Ada vendor-vendor yang boleh ada. Happy birthday Myra Maisha. TH love you so much. Dengan Pak Lonafa. Pak Lonafa dah hilang dah mana? Love you. Bye bye. Okay, untuk Myra dan Maisha selamat hari jadi yang ke 1 tahun. Semoga jadi anak solehah. Amin, amin, amin. Okay, untuk Myra and Maisha, happy birthday. Semoga Myra dan Maisha membesar dengan baik. Jadi adik-beradik yang saling, orang kata ada time susah masing-masing. And banggakan mami daddy you, okay? Happy birthday. Alhamdulillah, penantian yang tidak sia-sia. Walaupun saya dengan MC tadi macam mana tetamu ni. Diorang sebenarnya stuck dekat parking. Sebenarnya tempat ni sebenarnya best. Cuma parking dia full bila orang datang Lotus ataupun datang Ion. So kita nak bergambar kejap and then kita nak main another game. Let's go. Belum kita orang joget sekali ni. Okey. Okey, kita sama-sama makan nak. Biar dulu. Let them in, don't let them see. Be the good girl. Okay, Vira, okay. Okay, main sikit lagu tu. Assalamualaikum. Saya nak ucapkan terima kasih kepada korang yang hadir. Terima kasih semua. Terima kasih. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada korang. Sebab sini dah tahu walaupun tadi kita tahu ada jam, tak jumpa parking. Itu sebenarnya ujian, ya. Terima kasih luangkan masa untuk hari pagi kami.
Makanan Sekali Sekali sudah. Assalamualaikum semua. Saya Alamak Kakak. Saya Riz. Saya Luka. Kami daripada NSYNC. ingin mengucapkan happy birthday kepada twins. Semoga panjang umur, rezeki dan menjadi dua orang insan yang berguna untuk mak dan ayah. Amin, amin. Amin, insyaAllah. Semoga panjang umur, berjaya, sihat, membesar dengan sihat. Semoga mak ayah tidak stres membesarkan anak dan dipermudahkan segala urusan. Happy birthday. Amin. Selamat Hari Raya Mak Zai Batin. Birthday. Happy first birthday for the Twinnies. Yes. Semoga membesar menjadi anak yang solehah, Amin. yang membanggakan mak ayah dan sihat selalu. Amin. Happy birthday. Okay, ready? Okay, 1, 2, 3. Okay, one more. 1. Jangan lupa. Okay, ready? 1, 2, 3. Everyone. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Happy birthday. Happy birthday to Twins. Happy birthday Twins. Panjang umur dan Semoga menjadi anak yang baik. Semoga jadi anak yang baik, panjang umur, rezeki dan berbakti kepada kedua ibu bapa. Ya, betul. Amin. InsyaAllah. 2, 3. Sepatutnya ngomong. 1, 2, 3. Last one. 1, 2, 3. Betul apa saya cakap? 3. Ngomong. 1, 2, 3. Ramai lagi better. Ina sekali. Awak air apa tu? Happy birthday Myra Maisha. Happy birthday Myra and Maisha. Semoga korang berdua jadi anak yang solehah kepada mami dengan daddy. Semoga membesar dengan sihat dan bijak dan sihat berjaya selalu. Dunia akhirat. Ya, bye-bye. Love you. 1, 2, 3. Update semua orang dah beredar, tapi makanan masih banyak saya rasa. Mulut saya dah kejang sebab daripada tadi saya senyum. Saya kalau ambil gambar saya tak pandai senyum, tapi hari ni saya kena training senyum. Betul tak? Banyaklah dia ni. I rasakan you hanya senyum dengan ikan. Apa pula? Ikan tu, ikan. Pancing ikan kan. Dia memang. So kita tunggu semua orang balik dan kita balik lah. So dengan family je. Ada Wani, Umi dan Wani. Okey, boleh tak kita sama-sama nyanyi ramai-ramai happy birthday untuk mereka? Boleh? Okey. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Wani dan juga Umi, semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki. 1, 2, 3. Siapa diri macam Oh, balik ya. Okay. Saya rasa saya dah penat kot. Dari tadi saya berdiri, saya tak duduk. Ni baru saya duduk.
So alhamdulillah semua smooth, alhamdulillah. Siapa yang nak bawa balik boleh bawa balik. Sebab saya undang ramai je, cuma tak ramai yang datang. Bila kita jauh dengan member yang kat Cyber ni, diorang macam tak free sangat. Tapi alhamdulillah, walaupun macam tu, kita still lagi smooth lah kita punya majlis. Yang pastinya diorang enjoy the majlis. So itu sajalah konten kita pada kali ini. Korang jangan lupa like, subscribe, comment and share. Itu saja video daripada channel For Cantik. Let's go, bye bye.